Akhirnya Volkswagen Golf Mark 8.5 sudah pun dilancarkan di Malaysia. Dah ada versi GTI, sekarang dia introduce balik R-Line. Jom kita tengok. Hanya versi GTI yang sudah launch sekarang ni, harganya RM256,000. Tetapi untuk masa yang terhad, price dia drop kepada RM250,000. Yang tu dengan VAP, warranty 5 tahun dengan free service juga. R-Line sekarang menggunakan enjin baru 1.5 turbo 4 silinder menghasilkan 150 kuasa kuda dan torque 250 Nm. Dan dia sekarang menggunakan sistem mild hybrid 48 volt. Transmisi automatik pun sudah tak ada. Dia guna balik DSG 7 kelajuan dry clutch. Harap-harap dia lagi reliable daripada yang sebelumnya lah. GTI pula mengekalkan enjin 2 liter tanpa hybrid. Dia tambah 20 kuasa kuda dan dia masih menggunakan transmisi DSG 7 kelajuan wet clutch. Kereta ni boleh memecut daripada 0 hingga 100 km/jam dalam masa 5.9 saat saja. Golf Mark 8.5 sekarang dapat lampu yang lagi nipis di hadapan dengan IQ Light Matrix LED. Dia masih ada DRL yang masuk ke dalam grill, tetapi sekarang dia punya Volkswagen Badge sudah menyala. Bumper pun jadi lebih agresif dan versi GTI masih menggunakan fog light checkered flag. Dan strip merah ni di grill sudah masuk ke dalam lampu depan. Kat belakang lampu dia dapat 3D effect, nampak sangat cool. Bumper masih sama tetapi GTI dapat real dual tailpipe. Rim dia 17 inci untuk R-Line, 18 inci untuk GTI. GTI pula, dia punya design masih sama, so tak ada telefon dial lah. Kat dalam Golf Mark 8.5 dapat skrin yang lagi besar dan Volkswagen cakap dia punya prosesor lagi cepat lah. Dan akhirnya, dia punya touch slider kat sini, dia menyala bila lampu sudah pasang. Lepas tu dia punya steering tak ada lagi touch control, semuanya guna butang fizikal. So takkan lagi korang akan accidentally press lah. GTI dan R-Line semua dapat steering yang lebih tebal, pedal aluminium dan kerusi sport. Tapi GTI dapat highlight yang merah, leather seat dan power driver seat. Yang R-Line, sorry to say, masih semua manual lah. Bab safety, dua-dua kereta ni dapat AEB dan level 2 semi-autonomous driving. Dia juga dapat 7 airbag termasuk airbag tengah. So, inilah Volkswagen Golf Mark 8.5. Apa kata korang? Best ke tak best? Tulis kat bawah. Ciao.